Keria gula apung. Keria apa dah? Keria gula apung. Pagi ni Cik nak masak pula. Buat oat je untuk breakfast. Overnight roll oat. Lepas tu potongkan pisang. Taburkan, letakkan sedikit gajus, sikit je lah. Lepas tu Cik nak akan letak gula apung sebagai pemanis. Selalu kita letak madu kan. Ni Cik nak try gula apung. Cik nak dapat dari Sarawak. Sedapnya. Alamak. Sedap ke? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okay, pisang kita nak buat cookies, gluten free cookies. Pakai oat lah. Lepas tu dah ambil pisang ni. Kalau pisang tu besar buat 2 biji je. Saya pisang ni kecil sikit. So buat 3 pisang, lenyek-lenyekkan dia. Lepas tu pecahkan telur sebiji. Masukkan susu. Cik Nak tak suka minum dairy, so saya beli susu oat ni. Okay. Susu ni agak-agak dulu sebab kita tak nak dia lembik sangat kan. So masukkan susu. Lepas tu saya akan guna gula apung menggantikan madu. So gula apung ni sikit je lah. Kalau suka manis taklah banyak, saya letak sikit je. Mungkin dalam setengah sudu, 1 sudu macam tu lah. Lepas tu sedikit essence vanilla. Ni agak-agak je lah ni. Mungkin dalam secawan lebih. Masukkan sedikit baking powder. Okay, kita letak dekat dulang pembakar. Kita ambil 1 sudu macam ni. Lepas tu kita nak letak barrels ni. Betul dulu atas dia. Buat mata. Siap. Okay, bakar. Dah masak ke? Dah. Dah masak. Okay, panas. Dia gooey dah. Gooey. Ya Allah.
Ni Cik nak potong keledek. Keledek ni dah nak busuk. Jadi kita nak buat kuih keria lah. Keria gula apung. Yang ada busuk kita buang, yang tak busuk kita pakai. Rebuskan keledek ni. Okey. Masukkan sedikit garam. Banyaknya makan lemak-lemak. Masukkan dalam setengah cawan tepung dulu, tepung gandum. Lebih kurang 1 sudu tepung beras. Sebab saya tak nak kotorkan tangan, jadi kita gaul pakai sudu. Gaul dulu pakai sudu. Ni Cik nak bawa pergi masjid. Hari ni hari Khamis. Setiap hari Khamis Cik ada bacaan Yasin dan tahlil kat masjid. Terpulanglah nak bawa ke tak makanan, sebab kat masjid pun dia dah memang sediakan setiap hari setiap hari Khamis malam Jumaat. Kita nak gaul dia tu sampai tak melekat kat tangan. Barulah okey. Melekat lagi. So Cik akan tambah sikit lagi tepung gandum. Sikit lagi. Kita perlukan minyak. Ambil tangan kan, letak minyak dalam ni. Letak tangan dalam minyak. So, kita cubit ni lah supaya tak melekat. Ni saya punya style lah. Orang lain saya tak tahu macam mana dia buat. Saya punya macam ni. Jadi kita buat lagi. Ambil minyak kat sini. Lepas tu ambil macam ni. Ikutlah besar mana nak. Macam mana yang besar ni cukup lah. Comel-comel macam ni. Goreng. Panas takutnya. Balikkan dia. Okey. Dah masak, kita angkat dia. Allahuakbar. Satu ni degil. Style nak buat keria gula apung. Langsung dia orang masuk semua kan? Ada luar kan? Nanti habis. Nak mandi dah depan ni? Okey, cool. Baju makan dah siap-siap. Masukkan dulu
Suami Cik Ana dia masukkan kucing dalam bilik dia orang. Kalau tidak nanti habis rumah aku. Last week roket dah pecahkan satu globe kat rumah ni. Geram tengokkan dia. Okey. Mana sangat? Saya masukkan ke dapur. Ya. Cairkan. Masukkan sikit air. Buka api. Masuk. Makan. Bagi dia pekat. Okay, nampak dia dah agak pekat dan berbuih-buih tu kan. Kita masukkanlah bakery kita. Keseluruhannya. Tak tahu dia jadi hidup ni. Kaya gula apa? Okeylah. Saya pun dah lambat. Gila kena seru. Syah. Ni bakery saya. Ni suami saya bawa ambil apa pak? Benda kau ambil tu? Ini lama bertiga tahun. Bukan. Dia kerja dekat gudang basah kan? Gudang basah. Dan dia kena ambil kena ni. Ambil kuih. Kalau pelanggan cakap apa tu? Banyak. Ni apa yang apa? Mi badok. Bekeling. Bukan mi badok kan? Di badak tu. Tak lain. Nak. Dia pun balik Kelantan. Ada dah. Bina dulu kat pasar pagi. Balik Kelantan dia sihat ni. Dia cakap lah kamu. Anak ambil. Oh nak? Sudu kat apa? Kau ni selalu. Patut dia ikut dia nya. Baik lah. Tapi aku di kebun kali tak pagi tak pagi. Nak mangga kat apa? Mangga rumah. Mangga rumah dia nak? Rumah tu highway faham siap. Siap pun apa nama tak siap sepenuhnya lagi lah. Kak Sania. Nak lagi tak? Nanti Kak Sania. Nak tak? Makan dulu. Adik Kak Sania makan sedap kan? Lembut. Kak Sania makan lembut. Lembut. Kak Sania suka lembut Mana nak? Mana awak nak? Kak Sania nak?
Keria gula apong. Keria gula apong ah. Ni ubi apa? Ubi itik. Ubi itik. Kenapa dia ubi itik? Kak mau dah makan? Ni cuba saya rasa sikit. Sedap. Tak ada ubi itik ni. Ini ubi kemili, ini ubi itik, ini ubi badak. Kita bagi tengah keling. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buka dengan ni. Boleh ke? Tak, saya tak. Saya boleh. Daripada kecil. Ah, kau makan kulit? Astaghfirullahalazim. Ni. Pahit sikit agak mah. Apa baik sikit sedap tu makan. Sedap. Baik tu sedap. Ni kat rumah asyik baik saya tinggalkan sikit. Ya Allah sedapnya. Nyam 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 nyam.